Assalamualaikum. Okay, kembali lagi dalam Pak Abu Fishing Channel. Okay guys, kita dah lama tak bersiaran. So hari ni kita try main haruan guys. Kita main haruan dekat paya ni. Okay, kita cadang nak pakai umpan bawah, tapi tengok macam sedap main umpan atas gaya ni. Tak apalah, ada mama gaya tu. Okay, hari ni aku buat set toman guys. Sebab sebelah ni, sungai ni memang lubuk toman lah. So aku bawa dua set lah. Buat satu set ni je, boleh main dua lah. Okay, kita tukar safrok lah, sebab ada mama. Kita pakai rugby Z ni. Nanti kalau tempat-tempat yang dalam kita pakai SP. Okay, rugby Z guys. Kat situ lah. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. ASP rugby Z. Dia set tak ada masalah set ni. Dia boleh baring jauh. Aku pakai rail Daiwa ni sedap ni. Umpan ringan boleh, umpan berat boleh. Mana-mana umpan boleh. Mana tadi dekat mama ni? Strike dah. Oh Allah. Aduh. Lucu guys. So lebih kurang nak dekat sekilo ni. Aduh. Mana boleh tak ukap. Aduh, sayang. Guys. Ucut. Okay guys, tadi aku duduk situ. Terlepas mama sini. Ni anak dia sini ada ni. Dekat sekilo juga lah. Kita try rumah ni tepi. Pakai soft rock dulu. Tadi kita pakai SP. Kita main bawah. Ni anak dia ni. Ni besar juga tadi. Dekat sekilo ni. Bismillahirrahmanirrahim.
kasi mengarah sikit guys. Aduh, tak nak dia. Dia ambil mama, yang mama tadi dia ambil. Kalau ni tak ada je ni. Oh, bahaya. Waduh guys ni. Oh, oi, oh, yang berapa ni? Sekali. Sekali je. Aku pakai. Kalau haruan ni aku tak tahu apa kilo. Haruan ke toman ni? Toman lah guys. Toman. Aduh. Ingat haruan ni. Dia punya meletup. Beli kau. Toman. Oh. Toman 2 kilo lebih. Kita guna soft rock tak nak ambil. Kali guna bubble frog. Alhamdulillah. Sekian lama tak strike. Hari ni strike toman. Kena sini tepi. Alhamdulillah. Sebaik strike. Okey, jom kita keluarkan dulu mata kail. Oh, sini oh. Padu. Ambil ke bubble frog ni? Alhamdulillah, padu. Strike yang kedua. Yang pertama tak naik, yang kedua baru naik guys. Okey, jom kita cuba lagi. Balik je lumpur ada terus dah. Alhamdulillah. Haruan. Haruan guys. Memang niat nak cari haruan dulu kat sini. Tapi dah toman sambar dulu. Jadi toman. Okay guys, ni ikan yang kedua naik. Pakai bubble frog. Sikit je ha. Alhamdulillah, saiz pun saya okey ni. Jom cuba lagi guys. Kita balik lagi ni. Okey, jom kita cuba sini pula. Masuk pula dalam tu. Okay guys, tak ada lah guys. Hari ni rezeki 2 ekor je naik. Kasih tak 3 ekor. Seekor terlucut, tak ada rezeki lah guys. Okay guys, hari pun dah tengah hari. So kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum, goodbye.